Beginilah cara penyusunan surah di dalam Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pernahkah kita terfikir bahwasanya wahyu yang pertama turun adalah surah Al-Alaq? Tetapi surah Al-Alaq ini berada di juzuk 30. Jadi, bagaimanakah sebenarnya cara penyusunan Al-Quran tersebut? Di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran karangan Al-Imam As-Suyuti ada mengatakan ulama berpandangan 3 jenis kaedah penyusunan di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah tauqifi, iaitu penyusunan surah di dalam Al-Quran telah ditentukan oleh syarak daripada baginda Nabi SAW. Cara susunan kedua adalah taufiqi, iaitu susunan surah di dalam Al-Quran adalah berdasarkan ijtihad oleh para sahabat. Dan susunan yang ketiga adalah secara tauqifi dan juga taufiqi, iaitu ada surah yang disusun jelas daripada syarak, iaitu daripada Nabi SAW, dan juga ada surah yang disusun berdasarkan ijtihad para sahabat. Namun pendapat yang rajih adalah Al-Quran disusun secara tauqifi, iaitu jelas daripada arahan syarak. Ianya berdasarkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Fatimah radhiyallahu anha yang mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Inna Jibrila kana yu'ariduni bil Quran kulla sanah wa innahu 'ariduni al-'ama marratain wala urahu illa hadara ajali." Yang bermaksud, sesungguhnya Jibril selalu menyemak bacaan aku setiap tahun. Tetapi pada tahun ini Jibril menyemak sebanyak 2 kali. Tidak aku melihat kecuali petanda ajal aku semakin mendekat. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Jadi pada setiap tahun Jibril datang jumpa dengan Nabi untuk bertadarus dengan Nabi pada bulan Ramadan, dan juga pada waktu itu juga Jibril telah mengajar Nabi untuk menyusun surah-surah di dalam Al-Quran sebagaimana yang kita baca sekarang. Jadi sekadar itu saja perkongsian kita pada kali ini. Jangan lupa di follow saya untuk info-info surah yang lebih menarik. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Wallahu a'lam.